بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة. اللهم علمنا وجعلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا اتباعه. لا حول ولا قوة. قال surat ke-13 ya. Surat 13 qala musanni hafizahullah ta'ala nafa'ana bi'ulumihi bid-dar. Pokok iman 6 perkara, iaitu pertama percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya percaya kepada para malaikat. Tiganya percaya kepada segala kitab. Yang keempat percaya kepada para rasul. Kelima percaya kepada dengan hari yang kemudian dan barang yang berkaitan dengannya. Yang keenamnya percaya kepada qada dan qadar daripada Allah. Qada ni selain daripada percaya, dia wajib redha wajib. Percaya tu satu lah, qada tu. Tetapi redha dengan takdir, sebut dalam kitab Jawharatul Tauhid tu, redha dengan takdir tu wajib. Wa yajibu yarda bil qada'i ta'ala. Wajib juga. Setengah orang dia percaya qada aja, tapi redha dengan takdir wajib. Wajib. Apa yang berlaku di dunia, kehidupan kita, senang susah, bahagia tak bahagia, ujian dan sebagainya, wajib redha. Bukan sunat. Ketentuan, tapi keredaan tu wajib. Dia tak redha, bangkang Tuhan, dosa, dia jadi sangka buruk, seuzon. Hidup dosa hukum dia. Ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Mengenal sini dengan makna mengenal yang akliyah lah. Mengenal di sini maksudnya mengenal Allah. Ma'rifatullah ni ma'rifatul ammah dipanggil, ma'rifat yang umum. Iaitu semuanya wajib. Setiap mukallaf yang beragama Islam wajib dia mengetahui, mengenali dengan ketuhanan. Adapun ma'rifat dalam ilmu tasawuf itu dipanggil ma'rifatul khassah, ma'rifat yang khas, iaitu dipanggil mukasyafat. Yang itu tak wajib. Buka hijab lah, diterangi dengan ainul basirah, itu dia panggil ma'rifatul khassah, ataupun istilahnya tauhid yang mukasyafat. Itu tidak wajib, tidak fardu ain lah. Tapi ulama mengatakan setiap kawasan tu kena ada seorang yang macam tu. Disebut oleh Imam Suyuti dalam Ashbah wa Nazair tu, kitab Kaidah Fiqh, mengatakan setiap kawasan satu marhalah tu, setiap yang boleh musafatul qasri, yang boleh jamak qasar, kena ada orang yang ahli-ahli yang mujahadah. Mereka yang jadi tak wali lah, sampai mereka macam tu. Kena ada. Jadi kat sini ammah ni semua kena mengaji, kena Tuhan, betul-betul kenal lah. Walaupun tidak ada jalan kasyaf,
kenal dengan cara berdalil dengan melalui hukum-hukum akal tu, fardu ain, wajib. Kalau tak mengaji, dosa lah. Dosa besar tak mengaji tauhid ni, pasal ada satu tempat tu, kawan lah cerita ni, kita boleh lah buat model. Dia panggil kawan saya tu mengajar tauhid, tapi dia tak nak. Dia kata boleh tak ustaz mengajar tafsir, tauhid ni susah lah, tak faham. Bulan Negeri Sembilan je tempat tu, mau tafsir. Dahsyat orang sekarang ni, tafsir tu kan. Itu tak salah, kalau kena kaedah dia tak apa lah. Kalau saya kata, tinggi sangat. Tak apalah, bagi saya mengajar dululah tauhid sifat 20 ni. Tengok dia lepas tak lepas. Kalau tak faham, tak apalah, tu tafsir ya. Kalau faham tauhid, boleh lah. Dia pun pergi mengajar. Pergi mengajar apa tu kan. Tanya orang situ, kita percaya Tuhan tu berkuasa. Jadi saya nak tanya dia kata, boleh tak Tuhan tu cipta Tuhan yang lain? Boleh tak Allah tu menciptakan Allah yang lain? Sedangkan Allah tu berkuasa. Semua jawab boleh. Jenuh. Kawan saya kata macam ni mengaji tauhid lah, tu saya mengaji tafsir lah. Wajib saya mengajar tauhid, semua tak lepas, semua salah. Terkejut lah makcik-makcik tu. Mana boleh. Soalan tu soalan mustahil, tak boleh ditanya. Kalau Tuhan tu orang dicipta Tuhan yang lain, dia bukan Tuhan dah. Itu dalam sifat 20 tu dia ada bahas benda tu. Dalam sifat qidam, kemudian dalam qudrah, dalam iradat, ada dibincangkan perkara-perkara yang begitu. Kalau cara lain tak ada tuan. Tuan pergi cari lah. Kalau orang nak kata tauhid 3 kan, uluhiyah, rububiyah, dia tak bahas macam tu. Dia sekadar bincang Tuhan ni wajib beriman, dia ni berkuasa, kemudian dia mentadbir alam, kemudian dia ada nama-nama yang agung. Tapi dia tak bincang yang dalam, yang mendalam begitu, hanya dibincang dalam sifat 20. Yang persoalan yang begitu. Cari lah, saya ingat tak ada. Setakat yang saya tahu tak ada. Yang halih macam ilmu sifat 20 ni tak ada. Kena kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan, dosa. Tu. Jadi makrifatul ammah ni semua kena. Tuan-tuan ke siapa dia tu orang Islam, dia wajib kenal Allah Ta'ala. Atau jalan jalan umum. Kita kenal Tuhan, tahu sifat dia berdasarkan dalil, kan? Boleh hujah tu tak wajib fardu ain, tapi kita tahu. Tu lepas dah fardu ain tu. Ciri-ciri mengenali Allah Ta'ala, pertamanya al-jazmu, iaitu putus hati, pegangan di dalam hati yang tidak berubah-ubah. Mesti jazam. Dia tak macam fiqah. Fiqah dia sekadar zon. Ibadat yang kita buat ni, sembahyang, puasa, ibadat yang dengan Tuhan, dia tidak perlu sampai tahap jazam, yakin. Cukup sekadar kita sangka kuat sangkaan kita, ibadat kita tu cukup syarat, cukup rukun, sah lah. Ada pun Tuhan terima tak terima tu bukan kerja kita lah. Kita dah semayang tu, syukur yang itu sudah lah. Kurang-kurang semayang juga, alhamdulillah. Tuhan terima ke puasa aku, Tuhan terima ke semayang tu, tak bincang. Bukan kerja kita tu kan. Bukan kerja kita, pasal bincang lah tu. Syukur yang engkau tu dah semayang tu cukup dah, besar dah tu. Syukur yang itu dulu.
Adapun khusyuk tak khusyuk, pelan-pelan lah. Kita bukan sembahyang orang yang tenggelam, angkat takbir, hilang habis masa waktu tu. Ada fiqh zon, al-ibratu bi zonni mukallaf dalam kaedah. Ibadat tu dikira atas sangkaan mukallaf. Sembahyang, puasa pun zon. Masa waktu sembahyang ni pun zon juga. Zon. Kiblat pun zon. Kalau jauh, kalau dekat Makkah baru kena yakin. Ini jauh zon. Betul. Cumanya kalau berkaitan dengan manusia, muamalat, tu kena yakin. Benar beli perniagaan, beli barang, beli rumah ke, mesti ada tu. Tu kena yakin. Ataupun hukum jinayat, hukum hudud, mesti kena tahap yakin, tak boleh zon. Tidak naya orang, bunuh orang, salah bunuh orang. Itu siapa yang jadi saksi palsu tu fasik. Betul, boleh sebat 80 kali sebatan kalau hukum Islam. Tak boleh jadi saksi palsu. Mesti yakin. Kalau dengan makhluk. Tapi kalau dengan Tuhan, memadai dengan zon. Zon sahaja. Tapi dalam ilmu tauhid tak boleh lah. Dia kena jazam. Putus hati. Maksudnya putus hati, pegangan di dalam hati yang tidak berubah-ubah. Mesti lah. Sampai bila? Sampai mati. Bahkan lepas mati pun tauhid juga. Tauhid ni bukan sekadar dunia ya tuan. Dia sampai bila-bila, sampai dead infinity dia panggil. Sampai jumpa Tuhan esok macam ni, tauhid lah. Tu kata, ulama kata ilmu tauhid ni ilmu yang paling mulia. Sebab apa? Dia sampai bila-bila. Kalau semayang, masuk kubur, tak semayang lah. Zakat pun, dalam kubur nak bayar zakat pasal apa? Semua orang dah kena terima amalan hamba masing-masing. Tak ada. Puasa pun tak ada. Tapi tauhid tu apa bila-bila. Bukan sekadar sampai jumpa Tuhan dia, sampai tak ada ni kata ilmu ni, tak ada penghujung. Macam mana yang kita mengaji kat dunia macam tu lah Tuhan. Tuhan ni satu, sampai bila-bila satu. Betul ulama mengatakan, yang disebut oleh Imam Suyuti juga tu, laisa ada sebut dah dulu, laisa syuriat, laisa lana ibadatul, tidak adalah bagi kita ibadat syuriat yang telah disyariatkan fi ahdi Adam, daripada Nabi Adam ilal al'an summastamiru fil jannah. Tidak adalah ibadat yang disyariatkan kepada kita daripada Nabi Adam. Nabi Adam sebenarnya pada malaikat lagi, penciptaan malaikat tu. Sampailah sekarang, kemudian berkekalan dalam syurga. Berkekalan. Iaitu dua saja, illa iman wa nikah. Iman dan nikah. Iman tu tauhid lah, tak berubah. Tak hebat ilmu akidah ni, dia tak berubah kan. Semayang tak ada dah, mati tak ada semayang lah. Zakat tak ada dah, naik haji mana ada dah, nak pergi haji mati lah, tak ada dah. Tapi tauhid infinity dia panggil, tak ada penghujung. Kemudian yang keduanya adalah nikah. Nikah tu dengan mana jima'. Nikmat yang berkekalan sampai ke syurga, kemudian sampai bila-bila tu bernikah. Dekat akhirat esok nikah lagi. Tuan, dah ni kita sebut. Orang perempuan tu sudah marah. Nikah. Orang perempuan nikah di akhirat tu. Orang perempuan dah tak ada sifat-sifat cemburu lah. Macam sini. Sini dosa lah. Satu dah lah. Letih kan. Saya
Sana esok dikekalkan nikah tu, sentiasa macam tu. Sampai bila dua perkara tersebut. Lain tak ada lah. Jadi tak boleh berubah. Hari ini beriman Allah Ta'ala ada. Sampai bila-bila Tuhan tu ada, tak berubah lah. Tak boleh pula esok azam macam tak ada apa Tuhan ni. Lusa macam dia tak ada. Ada ke Tuhan? Betul hari keempat yakin pula Tuhan ada. Tak boleh. Tak boleh. Tapi memadaikan setakat yakin tak memadai lagi. Kerana orang Nasrani pun yakin juga, orang agama lain pun yakin juga. Ya Tuhan mereka tu sekian-sekian, jazam. Jadi ditambah oleh ulama, mestilah al-mutabiqu lil haqqi. Iaitulah akidah yang sebenar, yakni akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan akidah lain. Mesti Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi sebab ramai sangat untuk klaim title ni mahal, Ahlussunnah wal Jamaah ni daripada Nabi lagi. Nabi yang bagi tahu, hendaklah kamu bersama dengan jamaah. Ada setengah riwayat kata Nabi sebut Ahlussunnah wal Jamaah, sebut terang. Ma ana alaihi wa ashabi, iaitu orang yang ikut atas aku dan sahabat aku. Jadi ditafsir ulama tu, orang yang ikut sahabat Nabi ni salah satu alamat Ahlussunnah wal Jamaah. Ikut sahabat Nabi dengan makna tidak mencerca. Jangan cerca. Disebut oleh Imam Al-Qahir Al-Baghdadi dalam kitab dia Farqu Baina Firaq tu, dia jelas tu. Ma'ana alaihi, orang yang ikut atas jalan aku, jalan Nabi dan para sahabat aku. Salah satu syaratnya tidak condemn fatwa sahabat, jangan masuk campur. Walaupun di sisi sahabat tersebut berlaku khilaf, ada khilaf. Kan perang Iran dengan Israel, Amerika je lah. Dia kata bising bab mut'ah lah. Sebab beza kita dengan Syiah ni, kita memang tak ada mut'ah ni habis. Mut'ah ni memang ada zaman Nabi, tapi lepas tu dimansuhkan. Masa tu waktu perang, sebelum turun wahyu, Nabi mansuh. Sebab waktu tu sahabat tak tahan, lama sangat berjauh dengan isteri, diizinkan. Cuma lepas tu tak ada. Kemudian puak-puak Syiah ni, saya tengok dalam YouTube, dia main pula, dia buka kitab-kitab. Ada sahabat-sahabat Nabi yang tak setuju mut'ah ni diharamkan. Ada yang tak tahu. Jadi benda tu, sebab tu tak boleh sahabat ni, betul kena pegang mazhab. Dia tak boleh, sahabat pendapat dia bukan mazhab. Dia pun banyak kaum. Kita kalau pergi situ pening kita. Ibn Abbas kata macam ni, Sayyidina Umar kata macam ni, mesti kena ikut apa mazhab kata. Mazhab, imam-imam mazhab yang tahu mana satu yang rajih antara mereka tu jadi fatwa. Jadi kita tak boleh. Dia pun duk main dengan puak-puak Syiah tu. Ada sahabat Nabi setuju mut'ah. Terus ada dengar tuan, kahwin kontrak, tanya kawan perempuan je, pinjam anak sebulan, lepas tu pergi balik. Tak hina orang tu. Lepas tu Nabi mansuh kan, benda tu tak boleh. Tapi ada pun ijtihad mereka tu, kita tak campur lah. Serupa juga dengan berlaku peperangan di kalangan sahabat Nabi, antara Muawiyah sampai kafir-kafir pun ada kan. Memang ada pun, buka kitab lah. Kitab macam ni tak jumpa, kitab besar-besar ni memang sahabat ni laknat sana, laknat sini. Muawiyah maki sana, Sayyidina Ali maki sini. Boleh tak kita campur? Alamat Ahlussunnah tak campur. Boleh cerita, kita usah campur besar. Jadi macam dalam dunia internet kan, dalam Facebook lah, dalam TikTok lah. Tapi kat sini saya tak dengar lagi lah. Tapi di Indonesia berlaku. Ngaji pondok juga, ngaji pondok pakai serban, pakai ridak macam ni. Alamak, Ahlussunnah Zahir dia gitu lah, dia ada pakaian dia. Biasa puak-puak yang tak suka
serban-serban ni puak-puak ni Wahabiyah tak suka. Memang confirm cari ustaz dia. Ini serban ni Arab, dia pun memang tak suka. Tapi sana tu dia pakai macam ni. Tapi dia hantar sahabat Nabi. Dia kata Muawiyah ni fasik, Yazid ni laknat. Tapi mengajar sifat 20. Ni dia panggil fahaman tasyayyuh. Ni bahaya. Tasyayyuh ni dia cenderung pada Syiah. Dia cenderung pada Sayyidina Ali. Kemudian dia mengkufurkan para sahabat Nabi yang lain, termasuk dia cela isteri Nabi. Tapi dia adalah hujah dia memang berlaku tu. Kalau buka kitab-kitab besar-besar kan, Tahzibul Kamal, kitab sahih. Dia hujah sahabat kan, condemn sahabat ni, laknat sahabat ni ada. Ibnu Abbas maki orang ni, kawan ni maki orang tu. Tapi munculnya Imam Abu Hasan Asy'ari, alamat ahli sunnah ni tidak campur. Ayat Quran kata tilka ummatun qad khalat. Umat tu dah berlalu. Dia dah korek lah. Dia korek lah. Di antaranya dia penduduk Sayyidina Muawiyah ni fasik. Pasal orang pertama yang duduk baca khutbah duduk ni Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah ni siapa tuan? Pencatat wahyu, penulis wahyu Nabi. Cuma dia masuk Islam lambat. Dia tak masuk Islam awal. Bapa dia Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk Islam bila? Ketika pembukaan kota Mekah. Dia masuk Islam. Dia dah dapat kedudukan dia terancam, dia pun masuk Islam. Setengah orang tafsir dia tak ikhlas pun. Dia tak boleh tafsir macam tu. Jadi Muawiyah ni dia tukang catat wahyu. Nabi cakap, dia catat. Wahyu turun, dia tulis. Kemudian bila berlaku dia pun, dia ada ijtihad dia lah. Dia kaya tuan. Lepas tu Abu Bakar, start daripada Sayyidina Abu Bakar sampailah Sayyidina Osman, tak pernah pun maki Muawiyah ni. Padahal kaya. Subhanallah. Pergi tu istana, ada ada khadam, ada sahabat Nabi tu. Umpamalah ni ustaz naik velfire tu, ustaz naik kereta carung. Naik velfire kan. Cuma orang pandang orang macam tu. Apa tak suruh velfire ni ustaz tak bagus ni. Ada orang macam tu, orang dia suka ustaz miskin. Ustaz tu baju kuning-kuning, ni ustaz. Serban sengit, ustaz. Ustaz ni kata elok-elok, jual agama. La ilaha illallah. Kau tak kasihan kau ustaz. Apa ingat ustaz ni robot ke? Robot tak makan minum kan? Dia tak ada anak-anak, tak ada isteri lah. Betul lah kan? Tapi Muawiyah ni kaya. Tapi Sayyidina Umar tak cakap apa. Pasal antara tentera laut yang pertama dalam Islam tu Muawiyah. Sayyidina Umar pergi pun dia bunuh. Pakaian dia tu jangan cakap mahal. Cumanya berlaku konflik tu masa Osman dibunuh. Muawiyah ni dia tak nak bai'ah pada Sayyidina Ali. Panjanglah cerita tu. Sebagaimana kau tak tangkap pembunuh Osman, dia tak nak bai'ah. Itu perang tu. Muawiyah ni kaya lah. Pelik sikit lah perangai dia tu. Bengis. Tak ada bengis mana pun. Cuma dia jenis, ya kaya. Kaya semua. Cuma orang Damsyik suka dia. Sebab lepas pada Sayyidina Hasan meninggal, Sayyidina Hasan dia tak nak bergaduh dah. Masa Sayyidina Ali naik jadi khalifah, kemudian Sayyidina Ali wafat, Sayyidina Hasan dia jadi khalifah. Tapi Sayyidina Hasan 6 bulan je. Lepas tu dia kata bagi kat Muawiyah. Sebab apa? Orang suka Muawiyah ni. Sayyidina Hasan pun dia tak apalah kita bagi. Lepas Sayyidina Hasan anak pada Sayyidina Ali, cucu Rasulullah ni, dia tak nak pergaduhan lagi teruk. Berdasarkan ijtihad dia, kita berbaik. Tak apalah, bagilah ke dia. Itu Muawiyah dapat. Tapi start pada Muawiyah tu, dia tak pakai dah sistem syura. Dia turun-turun pada anak Yazid. Kena pula sama Yazid tu, berlaku pula peristiwa Karbala yang menyebabkan kepala Sayyidina Husain dipotong. Ini timbul perpecahan. Tapi bukan salah Yazid. Kalau korek-korek balik, kan Yazid yang pancung kepala orang lain. Ubaidillah yang pancung kepala Sayyidina Husain tu. Itu pun ijtihad. Dia kata payah ni. Tapi tu saya campur lah. Kalau kita nak korek-korek tu, tu saya campur tu kan. Memang campur.
Kenapa Sayyidina Ali berperang dengan Sayyidatina Aisyah? Sayyidatina Aisyah tu isteri yang Nabi paling sayang. Dia perang. Sayyidina Ali ni menantu Rasulullah. Sayyidatina Aisyah ni isteri Nabi. Sayyidina Aisyah, Talha, Zubair. Perang dengan Sayyidina Ali. Ijtihad masing-masing. Sayyidina Ali kata, saya tak boleh nak cari pembunuh Osman lagi sebab keadaan teruk. Jadi kena sokong saya dulu. Semua tak nak. Perang, ramai orang yang hafal Quran mati. Lepas tu Sayyidina Ali ketika mana ada riwayat mengatakan ketika peristiwa perang tu berlaku, dia naik kuda, dia tengok, ni hafal Quran ni. Ini sahabat Rasulullah, menangis. Disebabkan fitnah yang terjadi tu. Tapi tak boleh nak campur lah. Kita beza. Mu'tazilah dia kritik sahabat, ada dalil dia. Antaranya bab-bab akidah dia ada kritik sahabat Nabi. Syiah jangan cakap lah tuan. Saya kata kritik, laknat pun ada. Syiah yang macam tu. Ahli sunnah dia tak campur. Betul, ahli sunnah wal jamaah ma'ana alaihi wa ashabi. Ashabi itu dengan mana tidak condemn, tidak campur urusan sahabat Nabi. Kemudiannya ditaksirkan lagi ahli sunnah tu mestilah aliran Asy'ariyah Maturidi. Itu zaman sekarang, tidak orang keliru. Siapa dia? Sifat 20 ni lah. Tu ahli sunnah wal jamaah. Mesti benar, sebenar. Kalau bukan akidah ahli sunnah, dia tak sebenar lah. Kemudian ahli dalil, iaitu berdalil, ada punya hujah atau dalil sama ada daripada akal atau nakal. Nakal tu daripada Quran hadis, akal tu logik akal. Dengan adanya 3 perkara ini, seseorang itu dikatakan telah mengenali Allah Ta'ala dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Tapi sekadar fardu ain. Itu. Adapun yang jenis yang kasyaf-kasyaf tu, itu dia panggil tauhid khas. Dia ibadat sampai tahap dia terbuka alam lain. Boleh. Tuhan tunjuk segala rahsia dia di dunia ni. Lepas tu dapat kemanisan iman. Kemudian setengah para wali tu boleh tengok alam ghaib, ada. Boleh nampak itu, nampak ini. Itu tak wajib. Itu tak wajib lah. Tahap tu macam tu. Macam tu macam dalam kitab Ikam. Kita biasa macam kitab Ikam, Ibn Athaillah. Itu ma'rifah yang dalam tu. Ataupun kitab Durun Nafis. Itu ma'rifah yang dalam. Tauhid asma', tauhid af'al, tauhid zat. Itu hak dalam. Ataupun kitab, tuan-tuan biasa dengar, Martabat 7. Itu sebenarnya bukan kitab sesat, tapi ulama tak bagi baca. Zaman pengarang Aqidatul Najin pun, Syekh Zainal Al-Fatani, dia tak bagi orang mengaji Martabat 7. Kitab tu betul kata dia, tapi tak ada ahli yang boleh mengajar. Jadi orang jadi sesat, tak boleh. Zaman sekarang ni banyak lah orang duk pakai tu Martabat 7 dalam internet semua, dalam tak semayang. Ada macam tu kan. Lain sekali, hujung sekali, kita lah Tuhan. Kita Tuhan. Ada? Dah ni tak ada siapa yang menggerakkan melainkan dia. Lain kali kita lah Tuhan. Jenuh Itu yang jadi macam cerita Walid tu. Pejamkan mata, bayangkan muka Walid. Tahu cerita tu? Kita pakai serban. Perempuan pun tutup mata. Tak tahu dia bayang macam mana, tak tahu. Lain sekali halal zina. Dia sampai tahap pasal apa? Semua ini perbuatan Tuhan. Ini ajaran sesat ni. Jadi sampai satu tahap, satu maqam ni, kita boleh bersentuhan. Dan tak ada syariat dah. Dia baru ni kes kat ni ada gajah je ni. Yang seorang tu guru tarikat, tapi tak tahulah betul ke tak. Orang sekarang ni keputusan tak ada lagi, dia condemn dah. Benda tu baru dakwaan. Apa ni cabul anak murid. Keserban kan. Orang lagi ada, aku tak percaya pakai serban ni. Kata, aku lagi besar. Itu macam memang kan. Dia tarikat ni, selagi mana walaupun tarikat, tapi nafsu kita tak lepas.
bohong kan. Tak salah cari pengikut. Hang nak tarbiyah orang, hang sendiri kena lepas nafsu hang. Ini tarbiyah orang je, nak hang pun dengan syahwat gitu. Walaupun hang ada ijazah. Saya ada khalifah tarikat sekian-sekian, tak jadi kan. Terus ada heran lah benda tu. Dia tak tahu. Itu punca ajaran macam tu lah. Makrifat hakikat tu. Malah sekali dia tak semayang. Orang pergi semayang Jumaat, dia tak semayang. Waktu dia condemn orang, dia perdi dia. Memanglah ada orang tak pergi semayang Jumaat, siapa suruh? Tahu tak saya cakap? Saya tak maulah sebut nama. Adalah seorang tu rambut keriting-keriting panjang-panjang. Kau tuan-tuan tengok dalam internet tu, rambut dia panjang macam Bob Marley tu, rambut dia tu. Kalau tuan-tuan tahu lah. Nama dia tu nama kuih. Tak mau sebut nama. Nama kuih tu nama dia. Dia mengaku dia tak pergi semayang. Orang pergi semayang Jumaat, saya tengok video dia. Dia relax tepi rumah. Tengok tu kotor aku. Dia maki pula orang masjid. Memang tak pergi semayang, bersuruh. Duduk situ termenung lagi serokok. Atau hang condemn orang masjid surau. Ini punca lah. Tok wali apa? Makrifat apa condemn orang? Makrifat apa hang kenal Tuhan macam mana? Dengar orang pun hang terasa tak makrifat tu katun. Kalau orang betul-betul kenal Tuhan, dia tak rasa hati. Itu makrifat yang sebenar. Walaupun satu dunia kata dia tetap. Tu dalam kitab tasawuf bagi contoh macam tu. Ini tak, orang kutuk dia, dah sakit hati. Dan siapa suruh? Ada tu seorang tu buat dekat whiteboard dia tulis macam-macam tu. Kalian saya ni tak suka sebut nama. Tapi nama dia nama kuih lah. Ada satu kuih tu. Yang gelak saya tahu. Memang, saya memang ikuti video dia tu. Saya tengok satu-satu. Tapi masa dah kahwin ni saya jarang. Dulu masa bujang saya memang tengok satu-satu. 1 jam saya tengok. Kawan dia tanya apa dia kata orang kata dia kata dia ceritalah kawan dia tegur dia, hang ni bagus sebenarnya, tapi satu je masalah, hang tak semayang. Dia kata aku bukan tak nak semayang, tapi aku nak semayang apa, tak khusyuk tu wajib. Kalau otak dia kalau tak semayang, bangga tak semayang. Kita semayang ni semayang tunduk tongkeng ni semayang kulit. Kita kan ni kita solat daim. Dia sendiri ujar macam tu. Sentiasa sembahyang. Macam mana nak dapat sentiasa sembahyang? Dia pandai. Walaupun tak main masjid, tapi kita ni tengah semayang. Sambil-sambil tu minum teh tarik. Dia tengah semayang. Minum teh tarik. Saya pun nak macam tu kan. Saya tak tahu nak buat minum teh tarik, bakar roti canai. Sebenarnya kita tengah sembahyang. Dulu saya rajin tengok, waktu saya malas berapa sangat. Dia cakap macam ni, tu cakap macam ni. Waktu orang tak pakai tudung, orang tak tutup aurat, tu lagi bagus. Sudah tu. Kita dengar pun sakit hati juga. Waktu tak mau dengar dah, keras hati. Punca pada apa? Kitab macam tu, dia tak mengaji macam ni. Dia terus lompat kitab-kitab tinggi. Macam martabat 7 ahadiyah. Saya tahu benda tu. Ahadiyah, wahdiyah. Sampai nampak semua ni Allah. Tu yang jadi cerita wali tu. Semua tutup mata aku. Ana baru dapat wahyu pada otak. Sedap. Pengikut pun percaya. Masya Allah tu. Tok guru kita dapat wahyu. Mana ada wahyu lepas pada Nabi. Di ilham ada, tapi orang tasawuf ni tak mengaku kan. Hak tu nak beza tasawuf yang betul, tasawuf tipu ni. Orang betul-betul tasawuf tarikat ni, dia tak akan mengaku. Dia akan hina, dia tak mahu benda tu. Kalau ada pun dia duduk diam, dia tak cerita ke orang. Ini kalau duduk cerita ke orang, karamah saya macam ni, tu tahu dah tu mengaruh. Tu tanda dia. Sebab tasawuf ni benda elok, tarikat ni benda bagus. Tapi bila bukan ahli, kemudian pula guru dia tu pun tak lepas. Itu masalah lah kan. Guru dia sendiri tu tak lepas mujahadah dia. Tapi pengikut dah ramai. Pengikut ramai, duit pun masuk. Dia masuk kan lah ni mengaku tok guru dapat selalu. Guru ambil lah tanah ni kan. Orang pun percaya. Takkanlah dia nak kata saya tak pandai. Ni ada saya pun pandai. Dia panggil, dia kena penyakit hubur riasah.
Kata-kata tasawuf tarikat ni benda elok, bukan tak elok ya. Ulama-ulama dulu semua sufi. Imam Ghazali, Imam Mazhab, Imam Nawawi, itu semua ahli tasawuf. Ibnu Rajab Hambali, Ibnu Hajar, semua tasawuf, sufi. Imam Suyuti. Tapi bukan yang macam sekarang ni. Tapi terlalu kita nak anti pun tak boleh. Kita biar orang kata sederhana lah benda tu. Jangan terlalu anti sangat. Ada benda ada yang bagus. Ada juga tarikat-tarikat yang bagus. Negeri Sembilan kan ada Jilsah kan. Sini Melaka tak tahu. Negeri Sembilan tengah hangat ni. Tahu? Faham? Tak faham sudah. Faham kan? Walaupun hujan lebat tapi tengah panas. Situasi panas sekarang ni. Dan silap-silap pilihan raya. Tak tahu tu. Muncul duduk Melaka. Tengah panas. Qala musanni rahimahullah, oleh kerana suatu perkara itu hanya dikenali dengan sifat-sifatnya, maka adalah wajib mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala. Cara mengetahui terbagi pada dua. Satu mengetahui secara ijma' ringkas, kedua yang mengetahui secara tafsir terperinci. Mengenal secara ijma' segala sifat-sifat Allah, iaitu mengetahui dan mengiktikadkan bahawa Allah mempunyai segala sifat kesempurnaan yang tiada terhingga banyaknya. Tak ada nokta. Itu Tuhan tu. Hak 20 tu, itu yang wajib tahu. Setelah ulama gali Quran, hadis, keluarlah kaedah sifat 20 ni. Saya tak nak sifat 20, saya nak Quran je. Silakan, tanyalah mana apa beza sifat zat dengan sifat af'al. Saya tak tahu. Itu saja saya faham macam tu. Mana satu sifat, mana satu asma. Tak tahu lah, naik ke Quran je. Kena ikut lah. Ikut ulama susun lah kan. Nak susah-susah apa. Kalau nak sangat Quran, nak tanya lah kalau pandai dengan Quran, kenapa alif lam mim zalika? Jawab tu je lah. Alif lam mim Al-Baqarah tu zalika. Zalika ni benda jauh. Masalah Quran ni dekat dengan kita. Kenapa tak guna hazar, guna zalika? Jawab tu dulu lah. Kalau itu tak boleh jawab, ikut ulama' ya tuan. Ulama' ni dah memudahkan kita dah. Orang awam belajar sifat 20 sampai khatam. Kitab yang paling ringkas Aqidatul Awam. Ini lagi ringkas lah tuan. Ini untuk permulaan. Kalau kitab turas Aqidatul Awam, pergi carilah ustaz-ustaz. Matan je. Wujud qidam bakor mengaji. Lepas fardu ain. Lepas tu kalau nak kitab jawi, paling ringkas Risalah Tauhid. Cukup lah. Saya nak tambah lagi Faridatul Fara'id. Nak tambah lagi Aqidatul Najib. Itu yang paling tinggi. Itu disebab kitab-kitab lama lah, kitab turas, kitab-kitab lain pun banyak juga. Tapi biasa orang nak mengaji kitab lama, buat kitab khazanah, dia bagi turas. Itu saya kena mengaji. Jadi yang 20 tu wajib. Adapun sifat Tuhan ni tak terhingga, tak ada hujung, tak ada akhir. Tak ada akhir lah, sifat pun tak ada akhir. Betul ke hari akhirat tu kita tengok Tuhan tu, Allah, tak boleh nak cerita ke orang. Menangis. Sekarang kita mengaji sifat dia je lah. Hakikat zat dia ke akhirat. Cuma semua pada Tuhan tu semua baik. Sebab tu tak boleh kita itlak benda-benda yang tak bagus pada Tuhan. Tuhan maha zalim, tak boleh. Tuhan takabur pun, sombong tu boleh. Dia bukan itlak sombong macam tu. Mutakabir tu kat mana sombong macam makhluk tu. Mana yang boleh berbangga dengan diri dia tu Tuhan lah. Tapi nak kata Tuhan zalim, tak boleh. Wa ma lil zalimin lil abid. Allah Ta'ala tidak sekali-kali zalim pada hamba dia. Walaupun yang diturunkan tu takdir yang tak muafakah dengan kita. Tuhan zalim tak? Tuhan tak zalim. Itu Tuhan.
Mengetahui secara tamsil segala sifat Allah Ta'ala iaitu mengetahui dengan terperinci beserta dalil-dalil. Sama ada dalil akli atau akli, bahawa Allah Ta'ala mempunyai 20 sifat wajib. Mesti tahu. Wajib, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah. Kena tahu. Kalau tahu tuan-tuan perkara macam ni, takkan timbul dalam pada hati kita. Boleh tak Tuhan cipta benda yang dia tak boleh angkat? Boleh tak Tuhan cipta Tuhan yang lain, yang sama dengan dia? Boleh tak Tuhan cipta apa lagi? Perkara yang dia tak tahu. Kalau dia nak tahu macam tu, kena mengaji sifat 20. Baru jumpa. Kalau tuan-tuan cari cara lain daripada ilmu sifat 20 ni, insya-Allah lah, bukan saya jamin, saya rasa tak ada. Dia tak bahas sampai dalam macam tu. Kalau timbul, duduk seorang-seorang, setan pun bising, Tuhan cipta makhluk kan? Siapa cipta Tuhan? Dan kalau mengaji saya bersifat 20, kita tahu tak? Tuhan tu qidam, tak ada permulaan. Tuhan tu baqa. Tu kata wajib. Kau tidak macam tu. Waktu kita nak mati, dah tahu. Setan datang, suruh masuk agama Kristian, kemudian masuk agama Yahudi. Tu kata tauhid. Kena cari guru lah, kena mengaji. Jangan bosan. Dia ilmu tauhid ni dia tak macam sirah tu. Sirah ni kita dengar, kita boleh bayangkan. Tu sirah, tafsir pun dengar, tadabbur Quran. Tapi tauhid ni dia istilah dia banyak sikit. Tapi tak apa, insya-Allah boleh. Kemudian 20 yang mustahil, satu sifat yang harus. Ni pada bahagian ketuhanan. Dia ada bahagian kenabian, atau ada bahagian hari akhirat, ada lagi. Kemudian kalau dalam kitab-kitab tauhid yang lebih tebal, yang lebih mendalam, ada bahagian akhir zaman, Imam Mahdinya, Dajjalnya, Ya'juj Ma'jujnya, ditambah lagi. Dalam ni saya ingat tak ada, tak sampai macam tu. Tiap-tiap mukallaf juga diwajibkan mengetahui dari segala sifat Allah Ta'ala. Summa qala wallahu a'lam bishawab. اللهم افتح علينا فتوح علمي وحفظي وفهمي كما فتحت على انبيائك واولياءك عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا واخواننا الذين سبقوا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك غفور رحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. حضرة النبي ومشايخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.